Guys, petang ni aku nak buka satu barang daripada Zeus Coffee. Okay, yang ni aku beli dia orang punya merchandise terbaru lah. Zeus Body Work in Progress. So aku nak buka actually barang yang sama ni. Okay, ni dua-dua Zeus Body Work in Progress. Tapi aku nak buka dua-dua kotak ni sebab aku nak tengok keepers yang aku dapat lah. Sebab masa awal-awal lagi tu diorang buat promo. Kalau kita beli one set untuk Zeus Body Work in Progress ni, kita akan dapat satu keepers random. So aku nak buka dua-dua, aku nak tengok apa keepers yang aku dapat lah. Kalau bernasib baik aku akan dapat yang secret lah. Okay, so guys, dua kotak kita akan buka satu-satu. Masa awal-awal lagi tu, selain daripada keepers, aku dapat punya one set straw Zeus Body. Okay, so let's go, kita buka kotak yang pertama. Alright, kotak yang pertama kita akan buka. Okay, yang ni dua-dua aku beli kat TikTok kan. Okay, kita buka dua-dua ni. Untuk first kotak. Dia kan. Kita, ni Zeus Body one set lah, kita akan dapat free. Okay, untuk first, untuk jualan ni. Masa mula-mula dia orang launch tu kan. Then ni keepers. Okay, ni keepers. Kita akan buka yang ni. Kita akan buka last sekali lah. Kita tengok apa yang kita dapat. Ni lah kot antara karakter yang ada. Okay, dekat keepers. Kita ada Frappe Friend. Blue Body. Pinky Boo. Ni Zencha ni. Secret. Ni secret kan. Pinky Boo. Zencha ni. Lepas tu Mama Puff. Ni pun secret kan. Okay, Mama Puff. Coco Chipster, Bimbos dengan Potapol. So kita akan buka lah apa kita dapat kat dalam ni purse. So yang ni Zeus Body Work in Progress. Okay, ni kotak dia kan. Zeus Body Work in Progress. Okay, kita akan dapat satu kotak ni, kita akan dapat one set lah. Kita ada 6 karakter. Okay, 6 karakter Zeus Body macam biasa. So kat tepi dia macam ni lah. Zeus Body Work in Progress. Do you remember the reason you started? Okay, so ni spec dia lah. So kat sini apa? Tak apa. So jom kita buka, tengok macam mana dia punya karakter kat dalam. Let's go. Okay, kotak dia kat dalam. Dia dia. So dia macam line box lah. Actually kalau korang tak beli satu set ni, korang boleh dapat dekat outlet dia. Kalau kita beli meal dia, ada menu baru tu kan. Kalau kita beli satu set meal tu, dia akan dapat random work in progress. Tapi yang ni, kita beli satu set terus lah. Tengok apa yang ada kat dalam kan. Okay, so ni kotak pertama kita. Kita letak tepi tu. Okay, ni kotak pertama kita. Work in progress. Kotak dia semua sama ni. Nampak? Semua sama. Okay, so ni adalah karakter-karakter yang kita akan dapat lah dalam setiap kotak. Okay, Blue Body, Pinky Boo, Bimbos, Frappe Friend, Choco Chipster, Potapol. Lepas tu ada secret juga ni. So kita dah tahu. Secret. Untuk apa ni, blind box ni. Okay. So, sekejap. Kita boleh buka dari bawah ke? Belum lagi. So kita akan buka lah daripada atas Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kotak pertama. Okay. Wow. Dalam dia macam ni. Dalam dia ni ada karakter. Ini karakter dia. Lepas tu ada dia punya barang-barang lah. Weh, banyak nak susun satu karakter ni. Oh yo. Tu dia. Kita dapat apa ni geng? Oh, kita dapat ni. Kita dapat yang first ni, kita akan dapat ni lah. Bean Boss. Ni Bean Boss. Okay, ni dia punya stiker-stiker dia lah. Aduh. Okay, ni stiker-stiker dia yang korang kena lekat. Korang kena ikut lah. Kat mana nak lekat kan, kat sini. Okay, so ni dia punya part-part lah.
part-part barang dia untuk dia punya meja office kan. Okay, nanti kita akan pasang lah. Sekejap. Ni dia punya apa ni? Oh ni. Comel. Aduh, dia banyak kerja juga kan. Okay, tak apa, kita buka je ni. Ni bimbos kita, tengok macam mana. Sekejap, kita buka dengan gunting. Okay. Bimbos. Bimbos kita. Tada! Ni bimbos dia. Comel. Okay, bimbos dia nanti dia akan buat, dia akan jadi macam ni lah dia punya final ni. Nampak? Bimbos dia baring ni ada dia punya kopi. Sekejap, saya pasang sekejap. Okay guys, so part kedua, part first untuk bimbos, kita dah siapkan yang ni. Okay, so dia punya part yang kat sini nice lah, cuma dia punya kaki ni kadang-kadang terjatuh. Yang ni korang kena betul-betul pasang lah. Tali kan, tali air tu, tali kopi tu masuk kat mulut tu, dengan dia punya tiang ni kadang-kadang dia terjatuh, dia suka terjatuh. So kalau korang yang memang collector, korang kena beli masuk dalam acrylic box lah. Lepas tu korang gam lah ini. Ini pun sama. Ini dia tak ada gam So dia letak macam tu je. Jadi kalau korang collector, korang boleh beli double tape lah untuk korang tapekan dia bagi tak gerak. Okay. Alright. So ini yang bimbos lah. Bimbos, kita dah siap satu. Okay, next kita pergi ke kotak yang ke-2. Tengok kita akan dapat apa ada extra sticker ni. Korang ikutlah korang nak letak kat mana. Macam aku letak satu stiker kopi ni dekat meja. Ni. Kotak kedua, kotak dia sama je, semua sama. Okay, kita akan buka dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dapat apa tengok. Nak buka di sini. Okay. Bismillah. Koyak sikit lah. Sini kot. Salah sini. Okay, kotak kedua. Let's go. Tengok apa yang ada. Karakter apa. Okay, kotak kedua. Kita dapat. Keluarkan semua dulu. Nak tengok kad dia. Dia ada ID card dia. Portapol. Ni dapat portapol. Ni portapol. Ni portapol. Ni dia punya stiker lah. Stiker dia. Ni dia punya meja. Dan ni api. Api dia kat mana entah. Nanti kita tengok. Tu gambar. So ni dia punya body lah. Dan ni laptop dia. Laptop dia dan ini dia punya kaki meja. Ni apa? Ni dia punya ni lah. Dia punya last
last bila kita pasang dia akan jadi sini lah, finish product ni. Okay, so let's go, kita pasang dia. Tapi sebelum tu buka tengok karakter protokol kita macam mana. Okay, kita buka. Okay, ni dia protokol dia kan. Protokol dia macam ni. Okay, dia dah pening kepala yang banyak kerja kan. So kita pasang dia lah. Right, let's go. Okay guys, ni dia finish product dia macam ni. Bukan jadi macam tu. Sekejap. Ni finish product dia. Dia actually api ni memang tak ada gam lah. Dia tak letak gam. So dia letak di atas meja. Jadi kalau korang macam tak nak dia gerak-gerak ke jatuh ke apa kan, korang kena beli double tape lah. Aku cakap tadi. Okay. So dia portapol. Portapol ni simple sikit nak pasang dia. Dia tak banyak. Dia just pasang meja, laptop, dekat stiker, letak api kat belakang, lepas tu baring dia tadi. Simple je. Okay, ini untuk portapol lah. So next kita akan buka satu lagi kotak. Okay, kita lagi 4 kotak kan. Kita akan buka satu-satu Ni kotak yang ketiga. Kita akan buka kotak yang ketiga. Right, let's go. Okay, kita tengok karakter apa yang kita dapat yang ni. Ini dalam dia ni karakter. Ini meja dia. Okay, meja dia. Ni ada kursi. Oh ni. Ini adalah Choco Chipster. Choco Chipster. Okay, ni dia. Ni Choco Chipster. Dia tengah marah ni. Ni dia punya stiker. Okay, due today. So ni dia punya ni lah. So finish product dia yang ni. Siap dia duduk atas meja. Dia atas kursi. Ada kursi dia. Lepas tu ni kaki meja dia dan ni laptop dia. Okay, ni pun simple kot. Okay. So kita buka dulu sekejap. Dia punya karakter ni kita tengok. Close up karakter dia. Okay, ni dia. Choco Chipster ni comel sebab dia makan apa ni? Dia makan kentang kot. Lepas tu dia pegang cawan Zeus. Comel lah Choco Chipster ni. Okay. Ni antara hot item lah kot. Tapi yang ni aku dapat macam ni, nampak. Dia dah macam ni. Mungkin ni efek. Ni daripada kilang lah. Okay, ni Choco Chipster. So, let's go. Kita akan pasang dia. Okay guys, so ni dia untuk Choco Chipster. Choco Chipster pun simple je. Okay, dia ada kursi, kita pasang kursi kat dia. Okay, dan kita dudukkan di sini. Lepas tu meja dia dengan dia punya laptop. Okay, laptop dia, stiker dia ni lah, dia today ni. So letak sini, dia duduk sini. Okay, right. So untuk stiker yang extra ni, korang pandai-pandai lah. Lekat je lah kat mana-mana kat meja dia ni. Right. Okay, so next kita akan buka kotak yang ke-4. Okay, let's go.
Okay, so ni kotak yang keempat. Kita tengok apa yang kita dapat, karakter apa. Okay, bismillah. So dalam dia, ni karakter dia lah. Dan barang-barang dia, meja. Dia ada meja. Ini pada kursi lah. Wah, Pinky Boo. Pinky Boo pun ada kursi. Laptop dia. Monitor dia mantap. Ni lain sikit ni. Mungkin tinggi sikit dia punya pangkat. Kita dapat Pinky Boo. Pinky Boo. Ni manager apa ni. Ni dia punya finish product macam ni. Okay, dia tidur. Okay, dia tidur, gang. Alright. So, dia stiker dia. Okay, stiker dia. Oh, dia tengah ni. Dia tengah meeting ni. Okay. Alright. So, kita tengok dia punya ni. Close up dia punya karakter. Ibu. Ni dia kan. Comel lah dia ingus. Okay. Dia tengah minum kopi sambil pejam mata. Okay. Alright. Okay. Let's go. Kita pasang dia. Okay guys, so ni dia Pinky Boo. Pinky Boo pun senang kat pasang dia. Okay, kita just letak Pinky Boo ni dekat atas kursi dia ni. Okay, lepas tu kita letak je. Dan dia ada PC yang monitor dia. Monitor dia tengah meeting ni. Okay, meeting dengan Big Boss. Okay, so kita pasang stiker lah dekat dia. Stiker letak PC. Lepas tu meja. Itu je lah. So, yang ni simple juga. Dan untuk yang lain-lain ni korang boleh lah tambah stiker kat sini kan. Bagi dia penuh. Okay. So next. Kotak. Kotak yang kita akan buka kotak yang kelima. Okay. Let's go. Okay. Sekarang kita buka kotak yang kelima. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Secret ke apa ke tak tahu kan. So let's go. Bismillah. Okay, tengok apa yang ada dalam. Okay, yang ni dia punya karakter. So, barang-barang dia. Ni leceh sikit ni, punya kertas. Okay, ni dia punya kertas kan, barang-barang dia lah. Ni dia punya laptop. Dia punya file-file dia. Ni meja dia lah. Meja dia, lepas tu kita tengok apa yang dapat ni. Dapat apa ni? Oi, ni CEO ni. Ni ada apa ni? Nanti kita tengok. Ni Blue Body ni. Blue Body. Dia dapat Blue Body yang ni. Ni Blue Body. Okay. Blue Body. Ni finish product dia macam ni lah. Ni boss kan. So, dia banyak kerja sikit lah ni. Okay. So, ni stiker dia. Okay. Ni boss. Right. So, kita buka dia punya karakter. Dia zoom. Karakter dia zoom. Karakter dia kita zoom. Okay. Blue Body. Ui. Ui, kaki. Dalam kabut ni nak pergi mana? Tengok air. Sampai nak tertumpah air kopi dia ni. Dalam kabut betul. Busy kan. Banyak cawangan. Okay, ni Blue Body lah. So, dia macam apa ni, kelam kabut sikit nampak. Macam-macam nak buat ni. Okay. So,
Let's go. Kita akan pasang blue body pula. Okay guys, so yang ni blue body. Okay, blue body kita akan standkan dia, dirikan dia kat atas ni macam plate. Okay, ada logo Zeus, ada huruf Z. Lepas tu kita akan letak je dia punya kertas-kertas ni kat atas meja dia. Kertas-kertas dia lah, nampak? Okay, letak atas meja, letak pen dia, letak laptop dia. Lepas tu kita letak stiker. Ni ada meeting dan kita letak file yang pending kat sini. So untuk lain-lain tu korang boleh dekat lah mana-mana. Ni stiker dia lagi, nampak? Approve. Aku try approve tadi, tak muat lah dia ni, kecil. Kertas kecil, mungkin yang kat sini kot boleh. Sebab approve ni macam besar dia punya stiker. So itu je lah blue body. Blue body. Okay. Alright. Oops. Okay, so next, last box kita akan buka. Okay, last box, kotak yang ke-6. Let's go. Okay, ni kotak yang last. Kotak yang last ni, kita dapat, kalau ikutkan karakter yang tak ada, apa ni? Kotak apa? Oh, Frappe Friend. Kalau kita tak ada luck, kita akan dapat Frappe Friend lah. Okay, Frappe Friend. Alright, let's go. Kita buka kotak dia. Sini. Okay, biasa ini karakter dia dan ini barang-barang dia. Ini dia ada blender, comel. Blender, ada laptop dia. Ni meja lah. Semua karakter ada meja. Dia ada kursi juga. Ada kursi. So, kita dapat Frappe Friend. Frappe Friend. Ni dia. Okay. Frappe Friend. Yang ada kursi dia. Okay. So, ni stiker dia. Oh, tengah meeting kat ni. Minah ni. So, final product, finish product dia ni. Dia tengah pegang laptop dia tu. Okay, tengah meeting. Atas meja dia ada kalender je. Okay. So, jom kita close up dia punya karakter. Karakter dia, kita delak lah geng. Ni, delak. Secret tu susah sikit nak dapat. Apalah yang dapat secret. Right. Ni, Frappe Friend. Berapa lawa lah. Comel tapi dia sedih. Okay, tangan dia nanti pegang laptop. Tangan dia duduk atas kursi. Okay. Let's go. Kita pasang dia. Okay, so yang ni last character, Frappe Friend. Frappe Friend ni dia pegang laptop. Ni pun senang agak pasang, tak susah. Okay, dia duduk atas kursi, dia pegang laptop, tengah meeting, ambil pause. Dia sedih lah, mungkin banyak kerja kan. Dan ini, meja dia ada satu kalender je. Tu, macam kalender, get it together. Tak atas meja sini. So, untuk yang stiker lain, pandai-pandai lah. Kat mana-mana kat sini kan. Okay. Alright. So, last kali. Kita buka Hippus.
Hippers tu luck juga. Kita tahu apa karakter yang kita akan dapat. Hippers. Sekejap kita tepi yang ni. So untuk Hippers ni dia kecil je. Kita tengok ada karakter ni. Ada 8 karakter. Yang ni secret dan ni secret. Ada 2 nampak. Ni Zencha dengan Mama Puff. So kita dapat yang mana? Tak tahulah. Kan antara 88 ni banyak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Tara. Yang dapat blue body. Dia dapat blue body ni. Ya, Tommy. Body. Oh, sini ada double tape kat sini. So, kita akan letak dekat permukaan. Macam ni lah dia. Dekat je ni. Nanti dia dekat lah. Mata dia. Mata dia, gang. Okay. Alright. Yep. Satu lagi box. Kita ada Hipper satu lagi box. So, yang ni kita dapat blue body. Okay, blue body. Satu lagi box cheese nak tengok. Siapa yang kita dapat? Okay. Yang ni aku nak buka. Aku nak buka cepat-cepat lah. Ni buka cepat-cepat. Kita tengok apa yang ada. Pokoklah dapat apa? Pokoklah dapat secret ke. Okay, ni second box yang kita akan buka laju-laju lah. Tengok apa Hippers yang kita dapat. Lepas tu kita dah dapat dia terdapat secret. Tu je lah. Nak tengok kan. Okay. First kita buka Hippers tu. Tengok apa yang Hippers apa yang kita dapat. Ni. Okay. Lepas tu kita buka kotak ni satu lagi sebab kita takut dapat secret kan. Okay, ni Hippers. Kita buka satu lagi Hippers. Kita dapat apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dapat potapol. Okay, ni potapol. Potapol. Ni dia punya double tape lah. Korang akan tape kat sini lah kot. Dalam ni kot. Dia sangkut je macam tu. Dekat laptop. Laptop ke kat mana-mana. Macam ni. Okay. So, kita dapat potapol dengan blue body lah tadi. First. So, kita buka kotak ni. Kokoklah ada secret. Kalau ada kan. Kalau tak ada tak apalah. So, let's go. Kita buka laju kan. Buka laju-laju. Okay, ni kotak pertama. So, ni kotak pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita dapat Bimbos. Okay, ni Bimbos. Betul tak? Betul lah Bimbos. Bimbos ni banyak kerja sikit kan. Dia banyak benda nak buat. Ni paling banyak kerja lah Bimbos ni. Okay, ni Bimbos. So, ni kotak kedua. Kotak kedua. Tengok apa yang ada kat dalam. Kedua. So, ni potapol. So, potapol ada api. Ni potapol. So, ni kotak kedua lah. Kotak kedua. Dapat potapol. So, ni kotak ketiga. Kotak ketiga. Dah. Usi. Ni Choco Chipster kan. Dapat Choco Chipster. Okay. Ni Choco Chipster. Okay. Ni yang ketiga. Ni kotak yang keempat. Kotak yang keempat. Bismillah.
Okay, ni Pinky Boo. Pinky Boo gang. Ni Pinky Boo. Alright. So, tak tahulah. Tak ada secret kot. Kan? Secret tak ada ni. Tak dapat. Susah. Okay, ni Pinky Boo. Kotak yang kelima. Bismillah. Kotak yang kelima. Ini Blue Buddy gang. Sebab dia ada tapak tu kan. Blue Buddy. So ni nampaknya macam tak ada lock untuk secret. So ni kotak last. Kita akan dapat apa tadi yang tak ada? Limbos tu. Bismillahirrahmanirrahim. Last kali. Okay. Kotak last. Dekat ni. Dekat dah pula. Dalam dia tu. Ada mak. Alam Max. Lebih gam. Tidak kat sini. Okay. So last kali adalah ni. Pinky Boo Pinky Boo lah ni. Pinky Boo gang. Tak adalah. Frappe. Ni Frappe friend. Okay. So, itulah dia semuanya. Okay, guys. So, maksudnya aku tak ada luck lah untuk dapatkan secret. So, aku dah buka semua ke-6 karakter dekat box satu set kan. So, ni lah dia karakter-karakter dia. Okay, ni Frappe friend. Okay, Frappe friend. Ni Blue Buddy. Okay, Blue Buddy. Meja dia lah. So ni Bimbos paling teruk. Dia dah macam banyak gila kerja je pending kan. So yang ni Potapol. Itu Choco Chipster, dia sibuk makan. Dan ni Pinky Boo. Semua nice. Semua tengah busy gila. Okay. So kalau korang nak dapatkan satu set yang comel-comel ni tengah busy, macam biasa korang boleh share dekat shopping bag lah. Okay. Sebelum aku end ni, aku nak beritahu lah korang, untuk yang set-set ni, dia orang macam yang letak atas meja ni, dia tak ada gam tau, tak ada double tape. So kalau untuk korang yang memang nak buat hiasan dekat atas meja apa kan, korang kena beli double tape lah untuk dia melekat. Okay. Kalau macam ni tak apalah, macam ni memang dia pegang ni memang melekat lah, sebab dia ada lubang kan. Yang barang-barang yang dekat atas meja ni semua tak lekat ni. Ni kalau ni tergabung semua habis. Okay, so better korang beli double tape dan letak dalam acrylic box. Lebih nice. Okay. So, untuk satu set ni harga dia RM169. So, kalau untuk loose, korang boleh cari dekat reseller. Dia ada jual lah reseller. Ataupun korang boleh dapatkan dekat outlet dia. Okay, outlet dia korang kena beli meal. Ada meal baru. Set baru. Apa lah. Tak ingat. Tuna apa tadi macam. Dia macam. Apa tu McD punya tu. Lupa lah. Okay. Set dia dalam RM35. Silap aku lah. RM35 50 korang akan dapat random karakter satu. Itu RM35 lah. So kalau loose. Kalau yang korang boleh pilih. Harga dia lagi mahal lah daripada yang dekat outlet. Okay. Okay guys, itu saja aku nak share untuk petang ni. Thank you for watching. Bye-bye.